Okey, ni tangga kan dah. Tangga dari bawah nak naik ke atas memang ada satu floor saja. Ni dah. Kita masuk dalam. Memang comel kan. Alright. Sebelum ni salon tempat gunting rambut orang perempuan. Nyewa sebelum ni Chinese. So sekarang ni dah kosong. Kita nak buka, ikutlah nak buat gawah, tapi bagi-bagi you boleh tengok dalam ni semua akan jadi for you lah, boleh pakai. Okey. Kat luar ni kita ada satu sinki. Okey, ni toilet. Okay. Semua okey belakang lagi. Okey, ni dekat bahagian depan kedai lah. Ni kita tunjuk. Itu bahagian parking tadi. Okey, belakang sebelah kanan ni K5. Okay. Alright. Jom kita tengok dekat belah belakang pula. Keluar saya kedai memang lebar boleh tengok. Nanti segala maklumat kita akan sertakan dekat template. Boleh cek dekat Telegram. Okey, ni bahagian belakang. Dulu pun memang tempat untuk treatment lah. Tempat untuk treatment rambut dia. 2 bilik belakang ni dah. Okey. Comel geng. Ada brother-brother nak buat barber ke apa memang sangat comel. Okey. Jadi kontak secepat mungkin. Alright.